Angkat bicep sikit. Bicep. Oh, buat ni. LPT Dah. Mak tanya. Ni jenis easy bar macam ni kan, Mak. Ada beza tak kalau pegang luar dengan pegang dalam? Oh, ada. Ada? Okey. Let's say lah. Saja beza dia. Kalau kita pegang dalam kan. Okey, pegang dalam. Berat ni. Turunkan sikit berat. Ikut berat kemampuan korang boleh angkat. Okey. Macam Mama. Okey, kita tengok berapa kali boleh angkat Dia pegang luar. Yang ni Mama pegang luar. Okey. Fast, bos. 1, 2, 3, Okey. 4, 5, 6, 7, 8. Full set je. Okey, 8. So cantik lah. So dalam 6, 8, 12 rep. Okey, pilih berat dalam range tu. So yang tadi tu Mama buat buka. So bila buka kan, dia target bahagian dalam. Bahagian dalam. Oh, buka dalam. Dalam. Okey. Okey, tengok buka sini kan. Bila naik atas, tu tengok Mama punya tangan. Dia akan keluar, dia keluar. Okey. So yang keluar ni dia akan target bahagian dalam. Okey. Okey. Kalau pegang dalam, Okey, kalau dalam dia target bahagian luar. sebab dia keluar tangan tu. Betul, sini. Okey. Patutlah orang buat bicep ni dia tukar-tukar dia punya grip variation dia sebab mungkin dia nak fokus luar, nak fokus dalam, barulah dia bulat cantik elok kan. Betul. Tapi kalau bar dia buka, bar dia straight dengan bar dia curve macam ni, sama je. Dia punya efek dia. Oh, buka pun untuk dalam. Maksud dia dua-dua tu sama je, tak ada beza antara, cuma ikut keselesaan. Kalau bar, ada orang dia suka selesa guna bar panjang. Ada orang dia tak selesa dia guna curl. Tapi efek dia tetap sama. Dua-dua bar tu sama je. Betul, ikut keselesaan. Okay guys, kau nak bicep macam mana? Nak kan? Stay tune next video. Banyak lagi tips lagi kita nak kongsikan dengan korang nanti.